Nak bunuh orang ke ni? Ha? Rasanya Yang ni pasal kopi kari 5 layer. Aku setuju dengan Bapak Upi Ipin. Bapak Upi Ipin kan? Abang Upi Ipin. Ketika kopi kari 5 layer ni boleh membunuh orang? Ni, kau cipta resepi ni kan? Siap akta 302, kanun kesesaan. Aku menggantung sampai mati. Tak gurau. Makin mampu-rapu makanan minuman kita lah ni. Dah tengok berita umur 20 tahun kena serangan jantung. Awak lah muda-muda sekarang ni ramai kena serangan jantung Berdasarkan kajian, bawah 45 tahun kalau kena serangan jantung dikonsider masih muda. Tapi lah ni berapa ramai kena serangan jantung? Umur 30 tahun, awal 30 tahun, umur 25, umur 29. Kalau rupa makanan minuman harian kita macam ni, saya letak rempah kari lagi tu. Dia buat macam serbuk kari. Letak bendi pula tu. Pandangan aku kopi kari 5 layer ni boleh bunuh orang ke tak? Jujur aku cakap, kalau hang sihat, contoh macam Abang Upi Ipin lah, darah cantik, tekanan darah tak tinggi, gula dalam darah tak tinggi, kolesterol cantik, jantung berdegup elok saja. Dengan izin Allah, hang minum kopi kari 5 layer ni satu gelas, hang takkan mati. Tapi sedia kemungkinan yang akan datang. Sebab, tengok dia letak apa dalam kopi kari ni. First, gula Melaka. Technically, gula Melaka lebih sihat daripada gula putih. Sebab kalau apa tengok glycemic index gula Melaka, antara 34 sampai 54. Kalau gula putih, 65 glycemic index dia. Maksud dia, kadar penyerapan gula Melaka ke dalam darah, dia lebih slow dibandingkan gula putih. So, technically, lepas minum kopi kari 5 layer ni, gula akan tinggi sedikit. Tapi yang ni, aku baru review gula Melaka tau. Okay, next ingredient, dia letak susu cayak. Yang aku nak hampa faham dekat sini adalah perbezaan susu cayak dengan susu pekat. Susu cayak ni dia macam susu lembu. Cumanya susu lembu ni dia fresh, tapi susu cayak ni lebih pekat. Bukan pekat sebab tambah gula, tapi pekat sebab dia kurang air. Sebab waktu buat susu cayak ni, susu lembu fresh ni dipanaskan. Dia akan buang lebih kurang 40% air kot. Sebab itulah susu cayak akan lebih pekat, lebih creamy dan lebih kalori. Tapi kandungan gula lebih kurang macam susu fresh. Tak macam susu pekat. Susu pekat ni 40% ekstra gula Sebab itulah dia manis melecah. Sudah kata kecil manis, okey lah dia pakai susu cayak. Tapi ada juga mama letak condensed milk tau. Next dia pakai yang ni aku tak boleh belah kari kambing Apa tu? Ubi ke kambing tu? Kalau lah letak betul-betul daging kambing, serius aku tak boleh nak brain Ada isu ke kalau dia letak kuah kari kambing ni dalam minuman? Dalam tu kan set ada gula Melaka, lepas tu dengan susu cayak. Ada problem tak? Ni aku nak terang sebenarnya. Gula Melaka, susu cayak bila masuk dalam perut adalah problem sangat. Cumanya susu cayak ni dia berlemak. Bila berlemak dia akan menyebabkan pergerakan perut menjadi slow. Sebab anything yang berlemak dia akan merangsang satu sel untuk hasilkan CCK, cholecystokinin. Apa ini? Cholecystokinin ni akan melambatkan pergerakan perut. Maksudnya dekat sini perut dia akan lambat menghadam. Bagi yang ada masalah GERD, ini hati-hati. Kalau korang ada GERD, kalau korang jenis makan benda-benda lemak contoh lah kan, jejak perut ni kemungkinan boleh terbuka dan menyebabkan asid perut reflux. So akan jadi dada pedih, boleh trigger GERD. Yang tu baru kesembang lemak pada susu cayak. Belum lagi lemak dekat kuah kari. Dia guna kari kambing kan, kari kambing kan berlemak juga. Alah, kari daging pun ada lemak, kari ayam pun ada lemak. Semuanya yang lain tak buat minuman, tapi yang ni dia buat minuman. Itu yang agak problem dan pelik. Lemak daripada kari kambing ini akan melambat lagi pencernaan dekat perut, meningkatkan risiko GERD untuk setengah orang. Tapi kalau hang sihat walafiat, hang minum tak ada masalah. Sebab itulah walaupun minuman ni mengarut, aku tak boleh nak kecam. Sebab kalau hang sihat, hang minum okey. Tapi kalau hang ada GERD, tu problem. Tak sembang lagi dengan pedas rempah. Benda pedas bila dia masuk dalam badan kita, even dekat lidah kita, lidah kita ni mana ada reseptor pedas? Ada reseptor manis, masam, masin, pahit. Tapi itu pedas. Macam mana lidah kita boleh rasa? Ada satu reseptor kita panggil transient receptor potential vanilloid 1, TRPV1. Reseptor ni lah yang menyebabkan hang rasa pedas, hang rasa beringui, hang rasa meleleh mata, sakit perut. No wonder lah bila minum kopi kari 5 layer ni, hang rasa pedas, rasa beringui, rasa pedih-pedih perut. Yang ada masalah gastrik, masalah GERD, kopi ni agak risiko untuk korang try. Dan last sekali, yang ada anxiety. Sikit-sikit jantungku berdegup laju lah. Sikit-sikit overthinking, cemas lah. Kan dia letak kopi, betul? Kopi, kafein memang akan trigger jantung. Hari kajian pun banyak memang berkafein trigger anxiety. Pi baca pi. Kafein adalah stimulator pada heart rate. Dan aku cakap bukan setakat kopi kari ni sajalah. Any coffee, hatta latte sekalipun. Kalau hang anxiety, hati-hatilah konsum kopi. Yang last sekali letak bendi lah, serbuk kari, papadom. Bendi bagus lah. Bendi ni orang putih panggil okra. Bila untuk kajian, bendi cukup bagus untuk kecil manis. Store study randomized double blind.
Saya Bendy pada lemak profil dan juga glycemic. Glycemic tu gula dalam darah lah. Jangan terkejut lah, memang Bendy dapat rendahkan gula dalam darah. Memang ada kajian. Even ada sains tadi mengatakan Bendy tinggi dengan antioksidan. Hampir baca. Dalam bahasa mudah dia, kopi kari 5 layer ni, dia ada punca kecil manis dan dia ada juga benda yang bantu untuk kecil manis. Aku pun tak tahu nak classify minuman ni sebagai apa. Kalau setakat hang nak try minuman viral sekali-sekala boleh, tak ada masalah. Pastikan hang kena notice hang kalau ada GERD, gastrik, lepas hang minum ni kalau ada simptom, berakai sama. So, bau pipin, okey tak tu? Lah. Inilah cara aku untuk lawan inflammation. Serangan ataupun inflammation ni kalau tengok study, antara punca utama penyakit serangan jantung, masalah autoimmune disease, masalah ada kaitan dengan kecil manis, metabolik, ada masalah kanser, masalah saraf, nyanyuk. Permulaan dia adalah radang. Dia ni antara ikhtiar aku lah, black turmeric. Punya hitam, tanam sendiri. Kami memang ada ladang semai sendiri. Yang tak pernah tengok black turmeric tu rupa macam mana? Ni rupa macam ni. It's on computational research. Black turmeric dapat kurangkan keradangan dengan menghalang TNF-alpha, COX-1 dan COX-2. Dia macam ubat tahan sakit dah weh. Tapi yang best yang ni bukan ubat.